Man, tengok apa tu? Nampak banyak kereta. Sebab banyak-banyak semua nak pergi mana? Kau nak balik apa lah? Esok kan? Esok nak raya kan? Kan patutnya aku dalam kereta yang sama. Alah, tahun ni patutnya aku balik raya juga. Tak apa. Kita bukannya tak tahu macam ni. Kau bayangkan lah Karin. Diorang dalam kereta tu semua bukan tengah sedih, tengah happy sebab dah balik kampung, nak jumpa mak ayah. Tapi aku kat sini jauhan dengan family. Alamat. Takpelah. Dia bukan tala-tala. Bukannya setiap tahun. Takpelah. Mungkin tahun ni rezeki kita macam ni. Tahun depan kita mungkin yang lain pula. So, saya sendiri. Jom. Kita dinner ping. Esok kan raya? You know, nak tak nak kena happy juga kan? Betul? Masuk raya kena happy. Mana boleh sedih-sedih ni? Jom. Wah. Wow, cantiklah kasut ni. Mak, cantik tak kasut ni? Cantik kan? Sesuai dengan Mak. Warna dari hijau, merah. Tapi harga dia mahal sikit lah Mak. Tapi nak beli lah. Boleh tak Mak? Korang beli ni lah. Kasut dah dapat. Apa lagi yang nak cari? Baju raya. Mana lah nak cari? Banyak yang warna. Hitam, purple, hijau, oren ada. Nak pilih apa lah tahun ni? Tapi tema family warna purple. Ui, mungkin cantik lah kan? Cantik lah ni. Ni lah. Selamat berhari raya. Oh. Ui. Raya tu, raya. Tat. Ui. Main tu, mengapi. Yelah, esok raya tu. Gila tak nak main tu. Man. Hasan. Aku nak pasal kau tadi. Pasal apa? Pasal shopping ni. Kau cakap dengan siapa? Aku cakap dengan siapa? Dengan mak aku lah. Tadi kan aku datang dengan mak aku. Man. Kenapa? Kita ni 4 orang Adalah mak aku tadi. Kau tak perasan ke aku tunjuk baju raya ke? Kasut raya tadi aku tunjuk tu tak perasan? Kan mak aku tu yang pilih kan? Man. Aku selalu memang macam tu. Kalau nak cari baju raya ke apa semua, aku akan tanya mak aku. Man, tak ada. Kita 4 orang je Kau lah. jangan nak tipu aku. Ya Allah, Man. Mak aku kat belakang aku tu. 4 orang je. Kau jangan nak tipu aku. Man, Takkanlah mak aku tak ada. Dah selalunya raya memang mak aku ada. memang Man. Tapi kita sekarang ni 4 orang je. Kau, aku, Atif dengan Naufal. Kita Serius dalam lah? 4 orang je Man. Habis yang tadi tu bukan mak aku. Bukan. Tahu kau pelik tu, kau cakap siapa? Kita 4 orang kita sini. Mana ada mak kau? Mak kau dekat Johor. Maksudnya tak ada lah. Tak ada Man. Tu bukan mak aku lah. Bukan. Habis tu tahun ni aku bukan beli baju raya dengan mak aku lah. Tak Man. Tapi kau beli baju raya dengan kita orang.
tahu lah, aku nampak bayangan mak aku tu. Faham Man. Kita kau dah rindu tu. Aku tak perasan pula. Tak apa Man. Aku faham perasaan kau Man. Tapi kita kena terima ikat Man. Kita raya kat sini 4 orang je Man. Lelaki Tak ada mak kau. Mak kau, ayah kau semua dekat Johor. semua tak ada. Semua tak ada. Rindu tu mak ayahku semua. Rindu. Biasa tu Man rindu. Semua orang rindu kan. Tapi kita janganlah sampai jadi macam tu. Macam orang apa kata, yang jadi orang tak ciuman. Rindu boleh rindu, tapi jangan berpada-pada lah. Boleh Man? Boleh lah, kau dah macam tu nak macam mana kan. Oi, apa So- sembang apa oi? Tak ada Awak apa. ni. Adik Dia baju macam sedih lah. Ya, Kan? esok nak raya dah. Chill bro. Ambil ni. Jom main mengapi. Yo.